Korang tengah cari smartwatch yang GPS dia accurate dan bateri tak payah charge hari-hari. Tapi pening sebab berlambak sangat model kat pasaran. Dari Garmin yang power gila untuk atlet, sampailah ke Redmi yang bajet tapi padu. Hari ini member akan breakdown top 9 smartwatch terbaik 2025. Kita ada jenama macam Amazfit, Huawei dan satu hidden gem yang specs dia boleh kalahkan jam harga kayangan. Stay tune sampai habis sebab korang takkan percaya apa yang jam nombor 7 boleh buat. Link untuk cek harga ada di description bawah. Jom kita mula. Tapi kejap, sebelum korang add to cart, member nak share 3 benda penting korang kena tahu supaya tak menyesal beli. Pertama, fahamkan beza built-in GPS dengan connected GPS. Kalau korang suka jogging tinggal phone kat rumah, wajib ambil yang built-in. Kedua, jenis skrin. Malaysia ni panas terik guys. Kalau bajet ada, cari skrin AMOLED. Warna dia vibrant dan jelas gila bawah matahari. Ketiga, app ecosystem. Jam hardware power tapi app dia cikai pun tak guna juga. Pastikan app dia stabil sebab di situlah semua data kesihatan korang. Okey, dah faham kan? Jom kita tengok senarai top 9 kita bermula dengan yang paling penting untuk mak ayah. Di tangga ke-9, kita ada bodyguard digital untuk anak korang, IMOO Smart Kids Watch Phone Z1. Paling best, dia ada fungsi real-time locating guna Google Maps yang sangat accurate. Mak ayah boleh pantau lokasi anak bila-bila masa. Lepas tu, dia ada kamera 2MP untuk HD video call. Korang boleh nampak anak dekat sekolah atau tuition dengan clear. Untuk ketahanan, dia datang dengan IPX8 water resistance. Anak basuh tangan atau main air sikit-sikit tak payah risau jam rosak. Satu lagi feature penting ialah class mode. Bila on, jam ni jadi jam biasa je. So anak takkan distracted dalam kelas. Satu je kekurangan dia. Design dia agak tebal sikit. Mungkin nampak besar kalau tangan anak korang kecil. Tapi untuk keselamatan, memang berbaloi. Siapa patut beli? Mak ayah yang nak peace of mind bila anak berada di luar rumah. Seterusnya, nombor 8. Kalau imu tadi untuk keselamatan, yang ini untuk korang yang pentingkan gaya glamour lebih dari lari maraton. Jam ni menang dari segi rupa. Dia ada skrin petak 1.78 inci yang sleek, terutamanya warna rose gold dengan Milanese strap. Nampak macam jam premium. Bodi dia nipis dan ringan, sangat selesa pakai pergi office atau dinner. Walaupun nampak fashionable, dia still smart. Boleh buat panggilan Bluetooth terus dari jam dan ada built-in GPS serta fitness tracker asas. Cuma, jangan expect data sukan dia mendalam macam Garmin. Ini lebih kepada jam lifestyle yang boleh track langkah dan notification. Siapa patut beli? Korang yang nak jam pintar nampak classy dan elegan untuk OOTD harian. Nombor 7 ni menarik. Kalau korang jenis tech geek tapi bajet tak berapa keras, tengok model ni. Kenapa member cakap dia hidden gem? Sebab specs dia mengejutkan. Dia ada memori 4GB. Jarang jam harga mampu milik ada storage besar macam ni. Korang boleh simpan lagu MP3 dan connect earbuds terus tanpa perlu bawa phone masa jogging. Skrin dia besar, 1.43 inci dengan refresh rate yang tinggi, so scrolling menu rasa smooth. Dia juga ada fungsi kompas dan NFC access control. Kekurangannya, sensor kesihatan dia mungkin tak se-accurate jenama premium, tapi untuk kegunaan santai, dah cukup padu. Siapa patut beli? Korang yang nak jam nampak rugged dan feature penuh tanpa koyakkan poket. Okey, masuk nombor 6. Nak GPS built-in tapi harga mesra poket? Jawapannya Aeon Navi R3 Ultra. Jam ni guna skrin AMOLED 1.43 inci yang tajam dengan resolusi tinggi. Warna dia memang naik. Feature paling killer dia ialah Real GPS Trajectory Map. Korang boleh nampak laluan larian atau hiking terus dekat skrin jam. Dia juga tahan lasak dengan kalis air 3 ATM. Siap ada fungsi drainage lepas korang berenang. Untuk kaki hiking, dia ada kompas dan pemantauan altitude. Satu limitasi, bateri dia akan cepat susut kalau korang on GPS memanjang. Kena standby power bank kalau masuk hutan berhari-hari. Siapa patut beli? Beginner yang baru nak berjinak-jinak dengan aktiviti outdoor dan larian.
Di tangga kelima, kita ada raja segala jam bajet dengan skrin gergasi. Benda pertama korang akan perasan ialah skrin LCD ultra besar 2.0 inci. Memang puas hati nak baca notifikasi WhatsApp atau email. Tapi, kekuatan sebenar dia ialah bateri. Dia boleh tahan gila-gila sampai 18 hari untuk penggunaan biasa. Lupa bawa charger masa travel pun tak ada hal. Kualiti panggilan dia pun power. Dia guna 3 mic noise cancellation. So, kalau jawab call tepi jalan, bunyi bising tu dia boleh filter. Cuma, dia masih guna skrin LCD bukan AMOLED. So, warna hitam dia tak pekat sangat. Tapi, dengan harga dan bateri macam ni, no complain. Siapa patut beli? Korang yang malas nak cas jam selalu dan nak skrin besar. Alang-alang tu jangan lupa tekan butang like ya. Jom sambung. Nombor 4 ni selalu digelar flagship killer sebab specs dia memang tak masuk akal untuk harganya. Skrin dia bukan biasa-biasa. Ultra HD AMOLED dengan brightness sampai 1000 nits. Tengah panas terik pun korang nampak skrin dengan jelas. Dia ada built-in GPS yang support GLNS dan Galileo. So, dia lock GPS sangat laju dan tepat. Untuk kaki sukan, dia support lebih 100 mod sukan. Bateri, kalau guna power saving mode, boleh pergi sampai 45 hari. Gila lama. Tapi, ada pengguna report yang app Z Blaze Fit dia kadang-kadang ada bug sikit masa nak sync data. Kena sabar sikit dengan software dia. Siapa patut beli? Korang yang nak hardware taraf premium tapi tak nak bayar harga premium. Masuk top 3, ini pilihan paling popular untuk yang tak suka jam bulat besar gedabak. Desain dia petak memanjang, 1.64 inci HD AMOLED yang sangat ringan. Ramai suka model ni sebab dia selesa sangat pakai masa tidur. Bercakap pasal tidur, teknologi True Sleep Huawei ni antara yang paling accurate dalam pasaran untuk pantau kualiti tidur korang. Walaupun rupa dia fashionable, jangan pandang rendah, dia ada GPS built-in yang sangat tepat. Nak charge pun laju, 5 minit charge dah boleh guna seharian. Kekurangannya, model SE ni tak ada internal storage untuk simpan lagu MP3, so music kena control dari phone. Siapa patut beli? Korang yang pentingkan keselesaan, data tidur yang tepat dan desain yang slim. Di tangga kedua, pesaing terdekat jenama mahal tapi harga separuh je. Amazfit Active 2. Jam ni memang klasi dengan desain stainless steel dan skrin 1.32 inci AMOLED. Tapi yang buat dia special ialah feature dia. Dia ada free maps dan turn-by-turn navigation. Korang boleh download peta masuk dalam jam dan dia akan tunjuk arah supaya tak sesat. Dia juga ada Zap Coach AI. Function ni macam ada personal trainer yang buatkan plan larian khas untuk korang. Sync ke Strava pun lancar. Cuma satu je member nak pesan. Zap app dia, feature dia terlalu banyak. Untuk beginner, mungkin korang akan rasa pening sikit pada mulanya. Siapa patut beli? Pelari serius yang nak ciri navigation dan coaching tanpa beli jam harga ribu-ribu. Dan akhirnya juara nombor 1 kita. Kalau bajet bukan masalah dan korang serius pasal data kesihatan, inilah rajanya. Garmin ni standard antarabangsa guys. Paling padu ialah feature Body Battery Energy Monitoring. Dia akan bagi tahu berapa banyak tenaga korang ada. Dia akan cadangkan bila patut pull on training dan bila patut rehat. Sleep coach dan nap detection dia pun paling detail dalam pasaran. Skrin dia dah di-upgrade ke AMOLED, so cantik dan terang. GPS dia tak payah cakap. Accuracy dia memang tiada tandingan. Limitasi dia satu je lah. Harganya memang taraf premium berbanding yang lain. Tapi untuk kualiti data yang korang dapat, memang pelaburat berbaloi. Siapa patut beli? Fitness enthusiast yang tak main-main pasal data kesihatan dan nak yang terbaik. So, itulah dia top 9 smartwatch untuk tahun 2025. Kalau korang nak yang the best of the best dan bajet besar, Garmin Vivo Active 5 memang tak akan mengecewakan. Tapi kalau korang nak yang value for money dan bateri tahan lama, Redmi Watch 5 Active atau Amazfit tadi dah cukup padu. Korang tim mana? Tim Garmin ke, tim Redmi ke atau tim gaya macam Icewatch? Cuba komen kat bawah, member nak tahu. Ingat,
Link pembelian rasmi untuk semua jam ni ada dekat description. Tekan je link tu untuk tengok harga promosi terkini. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ni membantu korang buat pilihan. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.